Temberang mengaku rakyat tempatan disuruh nyanyi lagu negaraku gagal pula. Itu cubaan seorang pendatang asing tanpa izin, parti yang menyamar sebagai rakyat tempatan namun tidak berhasil selepas dikesan gagal menyanyikan lagu kebangsaan negara. Suspek lelaki berumur lingkungan 30-an itu antara 587 parti ditahan dalam operasi penguatkuasaan mega di sebuah pansapuri di Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor pada Khamis. Kesemua parti ditahan membabitkan warga Myanmar, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Nepal, India dan Thailand dalam serbuan bermula jam 9 malam yang dikenal pasti melanggar pelbagai kesalahan. Antaranya tiada dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa, salah guna pas kerja dan pelajar selain memiliki kad pengenalan diri tidak sah. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Immigration Jafri Embok Taha berkata, operasi membabitkan kira-kira 400 anggota dan pegawai daripada pelbagai agensi termasuk Pasukan Gerakan Am, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara, JPN dan anggota Angkatan Pertahanan Awam APM. Kata Jeffrey, penduduk menyuarakan kebimbangan apabila mendapati jumlah pendatang asing terlalu ramai sehingga menimbulkan gangguan kepada ketenteraman awam terutama dari segi kebersihan dan keselamatan. Lebih mengejutkan, ada yang berani mengubah suai beberapa unit kediaman secara haram menjadi restoran, salon dan asrama warga asing tanpa kebenaran. Difahamkan setiap ruang partition disewakan dengan kadar RM280 sebulan dengan sebuah rumah boleh dimuatkan sehingga 10 penghuni. Semua yang ditahan dibawa ke depoh tahanan imigresen Semenyih untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63, Akta Pasport 1966, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 serta Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007.